Akhirnya, suara seorang ibu membuka cerita sebenar di sebalik hubungan yang menjadi perhatian ramai ini. Ibu kepada ahli Parlimen MUA, Syed Saddiq Sheikh Abdul Rahman iaitu Sharifah Mahani Sheikh Abdul Aziz, meluahkan rasa syukur dan gembira apabila melihat anaknya kini menemui pasangan hidup. Bagi seorang ibu, tiada yang lebih membahagiakan selain melihat anaknya tersenyum bahagia. Menurut beliau, saat melihat hubungan anaknya bersama Bella Astilah semakin serius, hati seorang ibu tidak dapat menyembunyikan rasa syukur. Alhamdulillah, sebagai ibu, saya gembira bila anak gembira. Namun di sebalik kegembiraan itu, tersimpan juga satu perasaan yang pernah menghantui dirinya. Sharifah Mahani mengakui, pada awalnya, beliau berasa risau. Perbezaan latar belakang antara seorang ahli politik dan seorang artis menimbulkan tanda tanya tentang keserasian mereka. Adakah mereka mampu memahami dunia masing-masing? Adakah hubungan ini mampu bertahan? Namun, masa membuktikan segalanya. Selepas melalui lebih setahun perkenalan, kedua-duanya dilihat semakin memahami antara satu sama lain. Keserasian yang terbina akhirnya menghapuskan segala keraguan. Dan dari situ, lahirlah satu keyakinan bahawa hubungan ini bukan sekadar sementara. Lebih menyentuh hati, Sharifah Mahani turut memuji sikap Bella yang dianggap sederhana dan tidak meletakkan harapan tinggi dari segi material. Menurutnya, Bella menerima anaknya seadanya. Seorang lelaki yang sederhana, bukan kerana kekayaan, tetapi kerana keikhlasan. Dan bagi seorang ibu, itu adalah sesuatu yang amat bernilai. Dalam dunia yang sering mengejar kemewahan, sikap seperti ini cukup jarang ditemui. Terdahulu, pasangan ini telah pun selamat mengikat tali pertunangan dalam sebuah majlis sederhana yang hanya dihadiri keluarga dan sahabat terdekat. Dalam majlis tersebut, Bella tampil anggun mengenakan busana berwarna sage green, menyelahkan keindahan dan kelembutannya sebagai bakal isteri. Majlis itu juga menyaksikan pertukaran dulang hantaran, 5 daripada pihak Bella dan 7 daripada pihak Syed Saddiq. Kini, dengan restu seorang ibu yang semakin jelas, ramai peminat mula tertanya-tanya, bilakah pula detik bahagia mereka akan melangkah ke alam perkahwinan? Apapun, doa terus mengiringi pasangan ini. Semoga hubungan yang dibina dengan penuh keikhlasan ini dipermudahkan hingga ke jenjang pelamin. Dan semoga kebahagiaan yang dirasai hari ini berkekalan selamanya.